Selamat datang ke sesi kita hari ini. Kita nak kupas satu isu yang memang dekat dengan kita semua kat Malaysia ni lah. Kenapa agaknya ramai sangat pemandu kita ni suka tekan minyak, bawa laju, lebih had laju? Okey, sumber rujukan kita kali ini ada beberapa kertas penyelidikan. Jadi bukan cakap kosong ya. Kertas-kertas ni tengok dari macam-macam sudut lah. Ada psikologi pemandu, pengaruh budaya kita, sampailah ke faktor macam persekitaran jalan raya itu sendiri dan penguatkuasaan undang-undang. Jadi matlamat kita hari ini, kita nak cuba faham betul-betul apa sebenarnya yang tolak atau tarik orang untuk pandu laju ni. Walaupun kita semua tahu risiko dia besar kan, boleh bawa maut. Okey, jom kita mula rungkai. Nak bagi gambaran sikit betapa seriusnya masalah ni, data WHO tahun 2018 tunjuk kadar kematian jalan raya kita antara paling tinggi tau kat Asia Tenggara. Memang membimbangkan angka tu. Dan kelajuan dikenal pasti sebagai punca utama. Terbaru, WHO 2023 kata 70% kemalangan maut kat lebih raya kita disebabkan laju berlebihan. 70%. Tinggi sangat tu. Sangat tinggi. Dan apa yang menarik dari sumber-sumber ni, macam mana pelbagai faktor ni, dia saling berkait. Kalau kita tengok dari sudut psikologi kan, ada kecenderungan ni dipanggil sensation seeking. Maknanya orang tu suka cari benda yang mendebarkan, aktiviti berisiko tinggi. Ada kajian kaitkan ni dengan fenomena mat rampit. Yang suka cari trail tu lah kan? Macam tu lah. Lepas tu, kajian tempatan pula, macam oleh Rozmi Ismail, dia dapati sifat impulsif dan tahap empati yang rendah ada kaitan kuat dengan pemanduan agresif. Ni terutama kat pemandu muda. Selain tu, ada juga isu keyakinan melampau, betul tak? Macam rasa diri tu hebat sangat memandu. Ada satu kajian oleh Radin Umar tahun 2005, dia kata 62% pemandu Malaysia rasa skill memandu diorang lagi bagus dari sebenar. Ya, 62%? Banyak tu. Ini yang dipanggil ilusi kawalan. Rasa macam aku boleh kontrol punya walau laju. Bahaya kan pemikiran macam ni? Tepat sekali. Sangat bahaya. Dan perasaan aku kebal, aku pandai ni pula, dia macam dah jadi sebati dengan norma budaya kita pula. Memandu laju ni dah macam benda biasa. Kajian Miros 2020 kata 45% pemandu mengaku kerap bawa laju. Hampir separuh tu. Ya. Malah ada pula persepsi yang ni kajian Farah Fazlinda Muhammad catat bahawa kalau pandu laju tu, itu tanda cekap memandu. Oh, macam tu pula ya. Lagi laju, lagi cekap kononnya. Dan boleh jadi lambang status juga kan. Tak kiralah bawa kereta mewah ke atau dalam kalangan mak rempit tu sendiri. Kelajuan tu cara nak tunjuk power, nak menonjol. Betul. Ada kajian pasal ni. Macam oleh Abdul Sukur. Lepas tu, pengaruh media sosial sekarang ni pun main peranan juga kan. Kita selalu nampak video dashcam tunjuk orang pecut, lepas tu viral. Macam merayakan pula kelajuan tu. Ya, itu semua menyumbang kepada penerimaan sosial lah kiranya dan sikap tak apalah ni mungkin jadi lagi teruk sebab persepsi terhadap penguatkuasaan. Ramai rasa macam kajian Hussein et al. Tunjuk, penguatkuasaan kita ni lemah sikit atau tak konsisten. Termasuklah isu persepsi pasal rasuah tu. Itu pun satu faktor juga. Tambah lagi, ramai dah hafal lokasi kamera AAS yang statik tu. Kan ada grup WhatsApp kongsi lokasi semua tu. Jadi elemen kejutan tu dah hilang lah ya? Macam tu lah. Lepas tu, reka bentuk jalan raya kita pun mungkin menyumbang juga. Lebuh raya kita kan lebar, lurus. Macam PLUS tu. Kajian Othman et al. Kata mungkin secara tak sedar ia galakkan orang tekan minyak lagi kuat. Okey, jadi kalau kita tengok semua faktor ni, siapa sebenarnya yang paling cenderung pandu laju berdasarkan data? Sumber-sumber kita ni agak konsisten lah. Golongan muda, umur 18-25 tahun. Mungkin sebab faktor impulsif tadi kan? Mungkin juga. Data PDRM 2022 pula kata pemandu lelaki 3 kali ganda lebih cenderung berbanding perempuan. Oh, 3 kali ganda. Jauh beza tu. Tapi ada juga kajian lain macam Farah Fazlinda et al. 2019 dapati pemandu yang lebih berpengalaman pun cenderung juga bawa laju. Jadi bukan orang muda atau lelaki je lah. Jadi apa alasan biasa orang bagi? Selalu dengar nak cepat, kejar masa.
Ya, tekanan masa tu alasan popular lah. Jadi ini bawa kita kepada soalan penting. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Sumber-sumber ni nampaknya setuju kena guna pendekatan serampang banyak mata. Tak boleh satu cara je. Maksudnya? Pertama, kempen kesedaran. Tapi bukan kempen biasa. Kena sasarkan sikap terlebih yakin tu. Contoh macam kat Australia, dia ada kempen Speeding No One Thinks Big of You. Lebih kurang maksudnya bawa laju tak buat kau nampak hebat pun. Menarik tu. Kena bagi kesan ke ego sikit lah ya. Lebih kurang macam tu. Kedua, mungkin perlu ada saringan psikologi. Tengok pemandu mana yang berisiko tinggi. Ketiga, penguatkuasaan. Kena lebih tegas, lebih pintar. Guna kamera kelajuan yang boleh pindah-pindah lokasi, bukan statik je. Dan keempat, reka bentuk jalan tu sendiri. Kena ada usaha untuk menenangkan trafik secara semula jadi. Mungkin lebih banyak bonggol ke, selekoh yang direka khas ke. Okey, jadi jelaslah kan masalah pandu laju kat Malaysia ni bukan isu simple. Dia macam satu adunan kompleks. Ada pasal psikologi individu, suka cabaran, rasa hebat. Ada pasal norma sosial kita yang macam okeykan je kelajuan. Dan ada juga isu pasal sistem penguatkuasaan dan infrastruktur jalan raya kita. Betul. Jadi pendekatan yang dicadangkan tu gabungan pendidikan sikap, kuatkan undang-undang dan ubah infrastruktur. Memang nampak macam cara paling menyeluruh lah untuk tangani isu ni. Okey, sebagai penutup, ni ada satu soalan untuk anda semua fikirkan. Katalah kita berjaya ketatkan undang-undang, kita ubah suai jalan raya kita jadi lebih selamat. Tapi kan, sejauh mana agaknya tabiat memandu laju ni akan betul-betul berubah kalau tak ada perubahan budaya yang lebih dalam? Maksud saya, cara kita sebagai masyarakat pandang isu kelajuan, risiko dan tanggungjawab kita bersama atas jalan raya. Fikir-fikirkan.